Ni lawak 40 boleh lah macam ni, kau percaya. Dia orang-orang yang tengok macam ni kebanyakannya B40 je yang tengok. Orang-orang T20 macam aku kena tahu dah ni setting bro. Dia orang bukan T20, sebab tu dia orang mengata kat aku. So yang bercakap dengan aku, yang bercakap pasal aku ni, dia level bawah pada aku. Sekejap, sebelum kau start dengan aku ni, jam apa kau pakai tu? Nak bercakap dengan aku jam at least berjuta harga. Tu tak sampai juta pun aku tangkap. Kau macam merkin. Atas sikit pada merkin. Uish. Dia nak dekat orang lain, so aku boleh buat apa? Aku cari apa orang lain. Kalau aku kurus, orang-orang lelaki kat Malaysia ni, tolonglah simpan awet korang, tunang korang dalam lemari. Aku memang nak tengok Jojo kalah. Ramadan akan KO dengan kau. Itu yang aku boleh cakap. Tembak. Kalau kata Jojo menang, aku tak kira. Aku sendiri akan fight dengan dia. Kau still nak tengok dia kalah? Kalau dia tak kalah dengan Ramadan Ondeh, jangan kalah dengan aku. Diorang masuk bidang forex, diorang nak berubah. Bagus lah. Aku tak perlu pun nak buat marketing sampah macam diorang. Aku ajar student-student aku, kau kena ada mindset, kau dah get ready untuk rugi. Sejak aku keluar podcast kau tu, ramai gila perempuan approach aku. Ini serius lah ke? Ni serius lah. Sedapnya you ni kat mana? Aku dah tahu dah, ni perempuan nak try aku. Ni nak ajak aku makan wagyu juga. Contoh dong DM kau macam mana? Bob, you ni cute lah, you ni handsome lah. Jom kita keluar. Aduh, ni aku malah bagi jam kat B40 ni. Paranormal, benda-benda macam ni cakap hiburan B40 lah. Aku ada pengumuman penting satu lah. Buktikan dah aku nak bagi tahu satu Malaysia pasal benda ni. Ush, ini eksklusif lah. Kalau kau nak tahu, aku jadi Yo! Sembang, oh yeah. Let's go. Ini bukan sembang kosong, ini real talk. Number one podcast, kita naik non-stop. Yeah. Dari gelak sampai deep talk, semua kita share. Sembang, oh yeah. We everywhere, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam meraihkan cinta. Salam cium tangan ibu. Jangan pernah sesekali lupa, anda masih lagi bersama dengan saya, Iskandar Rahman, dalam Sembang. Oh yeah. Ya dan ya. Masih lagi bersama dengan saya. Dan saya rasa semua yang sedang menonton Sembang Oye ketika ini, untuk episod ini, dah tahu siapa guest saya yang saya bawakan ke dalam episod saya hari ini. Yang orang kata namanya sangat sinonim dengan gelaran orang kaya T20. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu kepada anda semua yang mana saya mendapati ada 75% penonton Sembang Oye yang masih lagi apa? Masih lagi belum subscribe dan belum subscribe YouTube channel saya. Apa salahnya kalau anda subscribe? Subscribe kan percuma. Dengan ini, apabila anda subscribe YouTube channel saya, ini akan menjadikan saya dan tim-tim saya yang lain seperti Syuk dan yang lain supaya lebih kreatif dan lebih inovatif ketika menjana konten untuk tontonan anda sekeluarga. Baik, alright, thank you guys. By the way, shout out to everyone, tim Sembang Oye. Kita dah dapat 200,000 subscriber yang abang. Woo! Alhamdulillah. Dalam cuma masa hanya 8 bulan saja, rezeki semua dah tertulis. Alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih everyone yang support kita daripada since day one. Baik. Ini yang kita nanti-nantikan. Sebab apa? Saya mendapat panggilan. Saya dan juga saya punya producer iaitu Syuk mendapat panggilan daripada kita punya tetamu kita yang lepas. Sebab episod dengan beliau sangat-sangat viral. Nak dijadikan cerita 4 hari dekat thread, 4 hari dekat TikTok, muka dia saja. Ada yang marah, ada yang suka, ada yang kata kelakar, ada yang cakap dia ni gasarnya. Macam-macam stigma dan macam-macam orang kata pendapat yang bermain
selama seminggu episod beliau tu ditayangkan dan total tontonan untuk beliau ketika bersama dengan saya untuk YT sahaja sebanyak 1.2 juta. Memang crazy orang cakap. Dan untuk pengetahuan semua, total all over platform within 1 minggu berapa Syuk? 21.7 juta tontonan crossover all the platform. Tepuk sikit guys. Tapi itulah. Dia ada macam-macam orang kata pandangan. Ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang benci, ada yang geli hati. So, Tuan Badan sendiri kontak saya dan kontak saya punya producer yang menyatakan dia nak bersama dengan kita lagi, betul Syuk Dia special episod ini sebab dia cakap dia ada benda yang dia tak habis lagi nak cerita, ada benda yang dia nak sampaikan dan ada benda yang dia rasa Iskandar kau kena dengar. Siapa cakap aku tak ada otak? Contoh that kind of things lah. So tak lain tak bukan, panjang sangat saya bebas, saya mempersilakan dan mempersembahkan kepada anda seperti biasa Bob T20. Terima kasih. Panjang sangat tadi kau bebel. Betul. Oh, tak. Okey, selamat datang Bob. Selamat datang. Bukan aku ketawa tadi sebab dah lama sangat tak nampak kau. Aku rasa dah berapa dah 3 minggu 3-4 minggu lah. So terima kasih Bob sebab nak bersama dengan saya lagi kan. Sebenarnya pada permulaannya Bob kita memang discuss lah untuk ada awak ke tak kan, tapi bila kita fikir why not we give another shot to you kan. Ada benda yang you nak sampaikan. Tak sampai-sampai lagi lah. Alright Bob. So dah ready dah? Aku sentiasa ready. Kau relax je. Yelah jangan marah. Sabar. Tak. Sebab hari ni lain. Sebab hari tu kau datang Syuk guys. Hari tu yang bila Bob sampai kat saya punya studio, cara berpakaian awak ni lebih kepada old money kind of thing. Hari ni awak nampak macam bad boy sikit. Mestilah tengok aku datang seorang, awet tak ada, mestilah bad boy. Alah. So aku perasan guys, siapa nama girlfriend kau tu apa nama apa? Ayu. So guys, ni memang legit dekat ini dia tak bawa Ayu. Dia cuma bawa 3 orang tim ni semua apa? PA semua. PA 2, PA 3. Puyo. Oh, ni PA lah. Banyak PA. Sebab tu kau Ayu memang kau tak bawa. Ayu tahu kau nak join podcast. Aku tak beritahu dia pun nanya. Untuk yang kali kedua ni. Sebab apa hari tu dia viral babe. Dia viral gila. Dah jadi tontonan umum lah. So aku biarlah, tak payahlah kali ni aku tak bawa dia. Oh, sebab itu dia cakap dia ada benda yang dia nampak yang orang lain tak nampak. Alah, benda tu dah berapa kali dah aku terang. Aku dah explain berapa kali dah kan. Tapi itulah bila orang luar tak faham. Sebenarnya bila dia cakap benda yang dia nampak yang orang lain tak nampak, pada aku memang cara aku berfikir lain. Memang aku nampak mungkin keikhlasan kau. Tapi penonton-penonton nampak benda lain. Benda side baik aku lah. Side baik aku. Confirm bro kan, takkan saya jahat kan. Tapi orang pertama gelak kau waktu tu. Baru orang netizen luar. Tak, bukan aku gelak sebab kau jilat bibir Bob. Kau tak boleh tengok lah aku jilat bibir. Tak ada, dia menggelikan hati. Okay. Tak apa, hari ni aku jilat lagi lah. Tapi kau kena tahan lah gelak, jangan gelak. Okay, aku cuba. Okay. Alright Bob. So kita dah boleh mula Bob kan? Boleh. Boleh mula Okay, cantik jam pun menunjukkan tepat pukul 3.30. Sebelum kau start dengan aku ni, jam apa kau pakai tu? Macam kurang lah aku tengok. Nak bercakap dengan aku jam at least berjuta harga. Tu tak sampai juta pun aku tangkap. Kan? Tak sampai juta tu aku rasa. Macam ni lah. Aku rasa kau punya jam ni pun tak layak bercakap dengan aku. Aku panggil PA aku lah, bawa jam aku bagi kau pakai. Kau bawa kasih nanti kau pulang balik. Bawa jam tu aku. Ni maksudnya aku kena pakai jam ni lah? Sepanjang podcast ni lah. Ni aku hadiah untuk kau. Pakai. Kau hadiah kan? Untuk podcast ni je. Lepas podcast bagi balik. Tapi kau lap dulu tangan kau. Perlu-perlu jam aku dah lah mahal. Kau anai aku bawa. Tak betul. Sebab apa aku kena tahu jam ni jam apa? Buka lah dulu. Okay. Kau mesti terkejutnya. Kau kerja 10 tahun aku rasa tak boleh lah nak bayar jam ni. Podcast ni tak boleh bayar jam ni. Richard Mille. Tahu betul ni Rolex. Alah, Rolex China pun ada. Oh, ni Rolex China.
Tak adalah, aku tak cakap lah. China kau punya. Mana aku tahu. Betul. Sebab kalau orang pakai Rolex ni, dekat luar sana dah ramai sangat orang pakai Rolex China. So orang tak boleh nak beza lah. Kau faham tak? Sebab tu bila aku bagi dia Cek Mai ni dia susah. Nak orang kata China punya replika tu tak ada. Boleh kata tak ada lah. Mungkin ada, cuma tak banyak lah kat luar sana. So macam kalau aku tak kerti Bob jam mahal ni Bob. Kau buka lah, kau pakai lah. Minta tolong budak-budak kau tolong pakaikan ke. Halo. Takkan aku yang T20 nak pakaikan kau jam. Panggil PA kau boleh minta tolong. Boleh. Pakaikan dia jam. Tolong bro. Kan? Sebab aku kalau tim aku susah. kalau tim aku tak berani panggil, takut salah bro. Kalau LPA dia kena buang kerja, bukan kita kan. Susah aduh. Ni aku malah bagi jam kat B40. Uish. Macam tu buka dia Emon lah, jam harga juta mesti ada cara dia buka. Ya tahu kan, tekan kau dah bagi tahu juta banyak kali kan. Yang ni jam apa ni? Jam Richard Mille lah. Ini memang betul kau punya lah. Siapa punya lagi kalau aku nak rembat. Aduh ni. Relax je, marah-marah sebab okay. So aku buka jam aku ni kan. Buka lah. Rolex China bro. Ni pun orang bagi. Orang bagi pula. So aku kena pakai jam ni dulu baru boleh sembang kau. Kau kena dengan baju kau tu warna putih. Uish, thank you Bob, thank you Aku dapat berasa jadi T20 kan. Nampak dia T20 sikit. Okay. So aku boleh tunjuk jam ni kat kamera tak? Boleh tunjuk Okay guys, ni apa yang diperkatakan oleh Bob jam T20. Uish, macam mana nak pakai ni Bob? Tadi budak aku tak tahu. Aduh, kau kek lah. Alah. Takkan level aku nak kena. Okay. Aku minta tolong budak kau lah. Tolong bro. Aku tak sebab Bob Richard Mille aku tak tahu Bob. Aku tahu Richard lain ni, Richard Mille aku tahu lah. Uish, ada pakai pun lain Bob Ui, kau tak dah. Baru betul. Okay. Admin relax tak tanya pun bro. Kecoh kan. Serah budak-budak aku dia nak up lah sikit. Dah sikit-sikit je. Jom sambung. Berapa anggaran jam ni? Aku banyak kali dah cakap kau. Dah itu lagi. Aku nak kau Google sendiri harga dia berapa. Sebab kalau aku cakap nanti kau kata ya kau ni Bob. Pandai kau macam tu. Okay. So easy dah. Okay. So itu dia tadi guys. Ini memang kau nak aku pakai jam ni lah? Memang aku nak. Sebab apa terasa? Kalau kau pakai jam ni, kau tak pakai baju pun orang dah tahu kau T20. Ush. Tak pakai baju. Kau tak pakai baju pun orang dah tahu kau T20. Okay dah. Sebab jam ni melambangkan yang kau ni kaya. Buat minum dulu. Sila. Ni air benda ni. Fiji. Tak ada air mahal lagi ke? Aku dah cakap dah itu masa podcast pertama. Kita ada event. Event lagi sampah. Event lagi sampah. Ush. Aku suruh beli air dia kan. Ada tak? Cuba air tu. Tengok sikit air kau beli. Kalau tak cukup mahal aku suruh kau pergi beli lagi. Apa benda lah. Ni betul botol kaca bro. Barulah nampak T20. Aquapana. Tapi kecil sangat dia beli kat aku. Minum dia memang direct Direct. Tak tuang kat cawan tak ada. Air aku suka hati aku lah. Okay. Alright guys, so kita mula kita mula insyaAllah. So hari ni kenapa kau nampak macam bad boy sikit hari ni? Kau tengok kamera kan. Hari ni kau nampak look kau lain. Sebab aku dah cakap tadi aku datang seorang. Bila aku datang seorang, biasalah market mesti mau jaga bro. So maksudnya sekarang ni kau tak ada. Bila Ayu tak ada kau boleh buat apa yang kau nak Mesti lah. Tapi kau tak risau kalau dia tengok podcast ni? Biarlah dia tengok. Jadi macam mana? Kau tak kisah? Aku tak kisah pun. Sebab apa? Dia awet aku. Aku bagi apa yang dia nak. Dah cukup lah. Apa lagi yang dia nak kecoh pun, dia nak marah. So baru aku datang podcast je pun. Betul. Tak, baru ni aku tengok kau punya posting yang menyatakan kau bawa dia, kau nak ambil hati dia, kau shopping. Itu memang betul lah. Takkanlah aku beli LV Dior China, lepas tu bawa paper bag. Kau ingat aku apa macam trader-trader lain bawa paper bag yang depan TRX tu. Aku ada bil lah. Aku ada video aku beli semua. Kau ingat aku macam trader sampah kalau sana, paper bag je. Ada orang boleh lah pegang paper bag, lepas tu konon-konon beli banyak-banyak letak dalam boot kereta. Itu zaman dulu boleh lah orang kena kencing. Ini bot T20 lah. Aku masuk bilik VIP kan, siap aku rembat coklat Dior tu lagi. Sedap lah Is, kau tak pernah makan coklat Dior? Aku tak makan coklat kan. Kau kena beli beg RM15,000 baru boleh makan coklat tu.
Kau ingat kaleng-kaleng ke? Oh, okay. Faham. So, okay Bob, pada permulaannya kau contact kita orang, contact aku dengan Shu untuk join this podcast sebab kau menyatakan ada benda lagi yang kau tak habis, nak habiskan apa berkenaan podcast yang lepas. Dan ini bila aku dengan Shu berbincang, adakah kau nak masuk podcast ni semata-mata nak publicity murahan ataupun kau nak dapatkan, kau tahulah, because of dengan izin Allah lah, rezeki kau viral dan sebagainya, kau punya nama impactful lah. So di mana-mana orang bercakap tentang Bob. Bila orang jumpa aku sekalipun, orang tanya pasal Bang Iz, mana Bob. Benda tu berlaku lah Bob kan. So sebenarnya apa insentif yang untuk awak berada dekat podcast kali ni secara tak langsung? Mungkin sikit lah sebelum kita nak continue dengan ride the wave on our podcast. Okay, kalau kau cakap aku nak publicity murahan, daripada hari tu dah aku dah buat video joget-joget apa semua kan. Aku boleh je pergi apa orang kata buat konten-konten bodoh ke. Tapi kenapa aku still maintain dengan live stream aku jaga student-student aku hari-hari. Sebab memang itu kerja aku. Aku bukannya influencer. Aku nak buat contoh food review ke, video bodoh ke, konten murahan ke. Kau faham tak? Itu baru betul nak publicity. Macam aku bukan nak publicity. Aku dah viral dah pun. Tak perlu dah benda-benda tu. So maksudnya Bob, selepas daripada podcast dengan Semak Oye yang part 1 itu, memang kau punya nama, kau punya followers tak itu tak 30,000 je kan, tiba-tiba sampai jadi ratusan ribu sekarang ni. Aku tak minta benda tu. Yelah. Rezeki. Ya. Orang nak follow aku tak paksa. Macam marah. Tak lah, aku bagi tahu. Okay. So berbalik kepada apa yang aku nyatakan tadi, selepas kau keluar daripada podcast aku tu, memang banyak orang contact kau untuk menjadi influencer ke, menjadi media contact kau ke, macam mana? Apa sebenarnya, dalam erti kata lain, persoalan dia adalah apa yang berlaku dekat live kau selepas settlenya podcast part 1 tu? Tak nafikan lah. Level-level Astro pun contact aku suruh masuk program dia. Tapi aku reject lah. Aku scene je. Ni serius lah, ni Aku serius. serius. Astro Gempak. Ush. Aku scene je. Aku memang tak layan lah. Sebab bagi aku bukan artis bro. Buat apa aku nak layan benda-benda macam tu kan. Kalau kau nak pergi, kau pergi lah. Tapi aku Bob T20 is a trader. Aku still maintain dengan kerjaya aku. Tapi kau tak rasa ke bila Astro Gempak tu contact kau because of dia nak tahu jalan cerita kau ke, dia secara tak langsung naikkan lagi? Nak ride aku je tu. Ush. Astro nak ride aku. Astro aku macam tak tahu pula. Google sendirilah Astro sekarang macam mana, betul tak? Kau daripada tadi suruh aku Google sendiri kan. Kau tahu apa aku panggil kau. Okay Bob, so berkenaan dengan yang tu yang pertama lah, berkenaan dengan kau. So memang kau tolak lah semua? Aku tolak lah. Mana-mana banyak je kedai yang offer aku. Bukan aku sombong. Nanti orang kata aku sombong pula kan. Cuma benda tu bukan kerjaya aku. Aku bukan influencer, bukan reviewer makanan. Ramai orang, bang, boleh tak datang review kedai saya apa semua. Review makanan? Review kenapa makanan, dalam banyak-banyak makanan? Tak, bukan makanan je, macam-macam lah. Macam-macam lah. Okay. Produk, slipper pun ada. Slipper? Jenama slipper, tak nak sebut lah jenama mana. Member juga. Kan, ada yang memang orang kata kawan-kawan sekolah aku yang tak contact aku pun tiba-tiba contact nak pinjam duit macam-macam lah. Benda tu effect lah pada hidup aku. Tapi macam aku cakap aku still maintain T20 aku, hidup aku. Cuma benda tu ada effect sikit lah bila orang approach aku balik kan. Sebab dah biasa lah benda viral kot kan, orang dah famous tau, semua contact, "Weh Bob, kau sekarang dah lain ni." Biasa lah tu kan, ayat-ayat orang nak pinjam duit. So kau bagi dia pinjam duit ke tak? Aku tak suka bagi orang pinjam duit. Aku ajar orang buat duit. Kau kena tahu benda tu daripada dulu lagi. Yelah, macam kau dengan aku kan kita bercanggah. Walaupun aku ada duit banyak pun, aku susah nak bagi orang pinjam duit. Sebab bagi aku, bila kau ajar orang pinjam duit, lama kelamaan nanti dia orang akan keep on pinjam sampai bila macam tu. Baik kau ajar dia buat duit. Betul tak kau rasa? Betul lah, memang kita kena mengajar orang buat duit kan. Tapi macam cara kau mengajar tu aku tak setuju lah, seperti biasa lah. Itu hak kau lah. Pegangan kau lah. Pegangan aku lah. Macam aku respect pegangan kau kan. Cuma mungkin sekejap lagi kita nak discuss sikit berkenaan forex yang apa yang kau buat ni kan. Sebab bagi aku aku ada tengok kau punya live lalu dekat aku punya apa orang kata account yang mana pelik tapi benar. Kau boleh duduk depan PC dengan candle sebagainya tapi view kau 10,000. Banyak orang sebenarnya. sebab ramai orang dah sedar yang Bob ni bukan goreng, dia bukan sembang kosong, dia bukan orang kata sembang kacip ke. Dia memang betul-betul ajar orang buat duit. Orang yang duduk 10,000 dalam tu, dia betul-betul tengok, ni cara buat duit betul rupanya. Bukanlah susah sangat pun. Nak kata senang sangat tak juga. Tapi betul-betul legit orang cakap benda tu. Bukan 10,000 tu ada yang duduk untuk bahan kau ke? Yang bahan tu bahan lah, keep on bahan. Dia bukan buat duit pun. Aku buat apa aku nak kisah pasal orang yang nak bahan aku. Faham tak? Faham. Baik kita fokus dalam semua 10,000 tu, baik kau fokus di mana betul-betul nak follow kau. Yes. Dan aku pun tak boleh nak tapis benda tu. Orang nak kutuk aku, orang nak kecam aku. Tak boleh nak buat apa lah benda tu, Is.
Faham. Cuma Bob, berkenaan dengan satu lagi selepas kau dah keluar daripada Sembang Oyeh ni kan, sebelum kita nak go through dengan lebih lanjut kan. Macam mana pula kau punya perhubungan dengan pasangan dan sebagainya, ataupun adakah apa orang kata sebab kau sekarang ni kau dress up bad boy kan. So aku tak tahu kenapa kau berubah jadi macam ni. Tiba-tiba. Macam dulu kau datang nampak macam sebab market aku dah naik sebenarnya market aku memang naik. Tapi sejak aku keluar dari podcast kau tu, ramai gila perempuan approach aku. ini serius lah ke? Ini serius lah. Tapi macam biasa lah, aku takkan kantoikan lah nama-nama artis ke, influencer ke, star famous ke yang try aku ni semua. Sebab apa? Bagi aku kan, aku ni orang yang ada level. Aku jaga privacy orang. Cuma kalau aku kantoikan, saya silap tak boleh cari makan bro, dia orang apa ni. Itu satu benda kau kena tahu lah. Tapi aku still sayang awet aku kan. Sebab apa? Dia ada waktu aku susah, waktu aku senang. Benda tu kau kena tahu lah. Beza antara perempuan yang datang dekat aku sebab nak duit ataupun sebab memang disayang aku. Ada beza tau. Kau sembang betul ke ni? Bila aku sembang tak betul? Cuba kau beritahu. Pernah ke aku tak serius? Tak pernah ha. Kau sentiasa serius lah. Boleh nampak daripada raut wajah kau kan. Kau bibir kering lagi kau. Kering. Tapi dah minum air tadi okey lah. Okay Bob, so berbalik kepada persoalan tu. So maksudnya bila kau dapat apa orang kata attention yang this kind of things, yang mana especially daripada perempuan lah, sebenarnya dia nak kau sebab apa? Sebab kau dah popular ke apa? Aku pun tak nak cakap. Contoh exactly. Contoh diorang DM kau macam mana? DM contoh, Bob, you ni cute lah, you ni handsome lah. Jom kita keluar. Tu benda-benda normal lah. Ataupun reply story, contoh aku makan benda-benda sedap kan. Sedapnya you ni kat mana? Aku dah tahu dah, ni perempuan nak try aku. Ni nak ajak aku makan wagyu kak. Tengok aku dengan Ayu makan wagyu, dia pun nak makan kak. Dia pun nak makan kak. Ni yang semalam kau wagyu sampai 20,000. Itu aku belanja member aku. Lain. Itu lain. Orang luar tak ada yang aku nak belanja 20,000 kan. Family member apa, awet aku belanja lah 20,000. Orang luar tak ada yang aku nak belanja 20,000. Buat apa? 20,000 makan daging je. Campur lah. Ada lobster, ada daging, ada macam-macam lah semalam. Aku tak tahu dia orang ada apa. Aku cakap order je, jangan risau. Aku bayar. Birthday kan, aku bayar. Birthday lah, hari jadi. So lepas kau dah macam ni, betul kau ada perempuan try kau, betul macam mana? Kau dengan Ayu macam mana Steve? Sebab kau tak bawa dia ni. Aku tak nafikan, ada juga waktu kita orang gaduh sampai pampas pintu pun ada. Pas pintu dan live lagi itu. Kau ya ke? Betul dan live bro. Betul. Recording ada kalau kau tak percaya. Okay. Apa gaduh lah sebab adalah kantor aku bagi gift kat perempuan. Biasalah duit aku banyak, aku tak tahu nak buat apa. Aku bagi gift TikTok kat perempuan. Saja je. Kantor ada orang record hantar kat Ayu. Kantor lah. Gaduh. Lepas tu ada lagi yang dia tengok aku chat dengan perempuan banyak lah. Tapi benda tu sekadar dekat phone lah. Aku tak pernah lagi keluar dengan perempuan lain sejak aku dengan Ayu ni. Aku jaga boundaries aku lah. Sekadar dekat phone je lah aku cakap kan. Cukup lah. Maksudnya aku mesti sayang lah dia. Situ dia dah tahu lah. Cuma biasalah perempuan lah. Mesti marahnya kalau dah kena macam tu. Apa yang kau Tak, aku tak sembang Is. Tak. Aku tengah proses lah. Aku tak cakap kau sebab sembang. tengok muka kau macam kau tulis Bob tengah sembang. Aku tahu dah merancang aku sembang tapi ni aku tak sembang. Aku tak pernah. Aku bila orang menyatakan apa yang aku buat ni adalah scripted, semua adalah unscripted kan. Macam apa segala episod aku. Kau pernah tengok Sembang Oyeh punya episod sebenarnya? Sebab tu aku risau tadi kau diam. Sebab aku ingat kau kena rasuk macam bau ni. Tu yang aku tanya kenapa apa yang tapi jujur Ais, aku cakap orang Malaysia boleh kau kencing. Aku memang aku tak percaya lah. 100% aku cakap aku tak percaya. Yang episod aku yang minggu lepas. Tak tahulah minggu apa aku tengok clipper macam tu je lalu aku tak tengok pun YouTube. Kau tak tengok YouTube lah. Kau tak support lah. Bagi aku tak ada masa lah. Aku kan tak support, aku tak ada masa. Kau tak ada masa. Aku terlalu busy. So aku lalu aku cakap apa benda ni. Ni lawak B40 boleh lah macam ni, kau percaya? Lawak B40 hiburan kan. Benda macam ni orang yang macam mana aku cakap paranormal, benda-benda macam ni cakap hiburan B40 lah. Bukan aku nak hina, tapi dia orang-orang yang tengok macam ni kebanyakannya B40 je yang tengok. Orang-orang T20 macam aku kena tahu dah ni setting bro. Kau kena rasuk benda macam tu. Konon-konon mata tak berkedip lah apalah. Benda tu semua boleh buat. Aku tak percaya lah. Unless kau buat betul depan aku kau kena rasuk, itu maybe aku percaya. Aku rasa shoot kan. Aku rasa bila Bob cakap macam ni, aku rasa
Aku rasa Bob one day aku akan shoot insyaAllah. Tengok kalau macam mana fans Aku bawa sekali ustaz duduk depan kau ni. Dengan dia baru aku tengok kelakar. Sebab nasib baik dia yang duduk depan kau. Dia boleh serius lah, nampak kan situation tu. Kalau aku memang aku rasa aku dah terbaring kot, gelak. Jujur lah aku cakap. Ush. Tak apa, orang kata aku tak nak cakap apa-apa lah Bob kan. Itu pandangan kau lah. Macam kau lebih-lebih sangat dengan Bob. Tapi tak apa. Sebab apa yang berlaku sebenarnya tu secara jujurnya itu adalah realiti. Tapi mungkin kau tak percaya. Ni pendapat aku lah. Pendapat kau lah. Sebab aku tak nampak depan muka aku. Maybe kalau nampak depan muka, yes, mungkin aku akan percaya lah. Bukan aku kata benda tu tak wujud. Tak baik. Kita orang Islam kena percaya benda tu. Tapi untuk cakap waktu tu kau kena tu, aku tak percaya. Kau faham tak? Sebab recording. Okay, tak Ustaz apalah. mana je masuk podcast? Tu lah aku boleh cakap. Okay, tak apalah Bob. So bila kau cakap tentang ini adalah apa orang kata hiburan B40, sebenarnya kau sedar tak kau tengah bercakap dengan cermin? Aku bukan menyatakan kita berbalah, tidak. Kita tidak berdebat dan sebagainya. Sebab baru-baru ni aku ada tengok ada orang send dekat show yang menyatakan kau join paranormal. Okay. Tak, sorry, bukan. Tak, bukan. Dalam paranormal. Sebab kau kan tengah duduk. So kau nak bangun tu macam lambat. Kau nak bangun tu macam lambat sikit. Tu tak B40 ke tu? Di mana yang T20 dekat situ? Okay, aku setuju dengan apa yang kau cakap. Aku setuju. Okay, benda tu kau cakap macam hiburan B40. Tapi ada sebab dia aku buat benda tu. Sebab masa tu Mak Kodok cabar aku. Dia kata, kalau betul kau ni garing Bob, aku ajak kau buat paranormal. Aku ni pantang dicabar Is. Aku pantang dicabar. So sebagai seorang T20, aku nak buktikan. Tak apa, kali ni aku layan kau punya hiburan. Kau layan hiburan B40 lah. Kali tu je. Mana ada aku buat banyak kali. Bukan hari-hari aku buat paranormal. Tu orang panggil Batak View. Aku bukan Batak View. Aku nak sahut cabaran je. Tapi memang kau yang momen paranormal tu memang betul-betul real lah. Real lah. Itu betul lah. Aku sampai bunyi-bunyi semua kan. Tapi aku still macam tak apa, benda ni tak kacau aku lebih-lebih pun. Sikit-sikit Kau nampak lah. kau macam nak larikan diri tu? Itu biasa lah. Siapa nampak hantu tak lari bro? Aku punya team staff aku okey, nampak aku kena rasuk tu dia tak lari pun. Sebab tak aku cakap benda tu kau setting. Kalau betul kau kena rasuk, dia dah lari lah. Tapi tak apa lah. Kau still dengan pegangan kau, aku pegangan aku. Benda tu macam aku cakap lah, benda ni kita borak lain lah nanti. Pasal hantu-hantu. Kau jangan main-main dengan ilmu alam. Kau kata kau nak bawa kan. Apa, aku sahut cabaran kau. One day lah, one day. Jadi producer shoot InsyaAllah nanti kita susun lah. Sebab mungkin pandangan kau nampak macam aku berlakon sangat-sangat lah. Tapi mata tak kelip Bob. Macam ni nak berlakon menangis Bob? Air mata menitik Bob. Weh, artis TV3 boleh berlakon menangis? Aku bukan artis Bob. Benda tu boleh berlakon. So kau masih tak percaya lah dengan apa yang berlaku? Aku tak percaya. Kecuali benda tu terjadi di hadapan mata aku lah. Baru aku berkata. Dia jadi depan mata ataupun jadi dekat diri sendiri? Betul. Itu aku setuju lah. Betul lah aku cakap. Dia jadi kat kau nanti lah. Sekejap aku minum air. Okay, sambung. Aku rasa macam hari ni bukan aku yang host tau. Tapi kau minum air memang menyeluruh Bob. Maksudnya kau sekali dia punya lutut tu memang masuk dalam mulut habis lah. Sorry Bob, maaf kata saya. Okay Bob. Alright, okay, kita cut lah. Itu ni kita punya baru intro Bob, baru intro okay. Intro baru. Baru intro. So berdasarkan dengan jalan cerita, so tolak lah tepi pasal kena rasuk tu kau memang tak percaya lah. Tak percaya. Tak percaya. Kau tak percaya sebab kau tak nampak Tadi aku dah cakap dah berapa kali kau nak ulang. Tak, sebab aku tak muskil. Kenapa kau tak sebab tak nampak depan mata tak nampak mata. Okay, tak jadi depan mata aku. Okay Bob, bila kita bercakap tak jadi depan mata kau selepas daripada kau viral dengan Sembang Oye secara tak langsung kan, ada orang mengecam, ada orang suka yang menyatakan Bob ni sebenarnya lucu secara tak langsung. Tapi sebenarnya adakah kau kat luar off camera karakter kau sebenarnya adakah kau lucu ataupun kau sebenarnya macam mana Bob? Bila orang jumpa kau kat luar, ada orang cakap dekat show, dekat producer, dekat tim aku yang cakap, bang, kita orang jumpa Bang Bob macam artis. Kita boleh bergambar dia, peluk dia semua. Bro, betul kan?
So sebenarnya apa sebenarnya Bob? Adakah kau buat kau punya karakter ni? Kau buat ke? Tak ada, buat apa aku nak buat. Aku memang tak sombong dengan orang. Kalau kau nak tahu. Okay. Walaupun aku T20, aku tak sombong dengan orang. Kan? Diorang nak ambil gambar je pun, ambil je lah. Kan? Nak peluk aku, peluk je lah. Apa jadi kat aku? Tak ada apa pun. Kan? Betul. Diorang fans aku. Okay lah, tak apa lah. Bagus lah benda tu. At least dia admire aku. Dia nampak aku ni mungkin macam idola diorang ke. Nak jadi macam aku ke T20. Bagus lah, memang benda tu pun aku nak buat. Supaya orang nampak aku ni as Bob ni power lah, macam tu. Mic Bob tak jauh sangat Okay. Sebab nampak mic macam ni. Okay Bob. So berbalik kepada kita punya perbincangan. Selepas kau dah viral dan sebagainya, macam aku cakap tadi, banyak orang ada fans lah Bob. You have your fans. So secara tak langsung, kenapa kau carry on dengan, macam kita tengok tiba-tiba kau buat konten, kau jadi keeper. Itu sekadar konten. Orang kata video suka-suka. Aku bosan. Contoh aku dah tak trade ke apa hari Minggu kan. And then kalau kata waktu aku free ke, aku nak buat video, aku buat je lah. Just sekadar untuk orang kata hiburkan orang ke. Kalau orang terhibur, okay lah. Kalau tak terhibur, tak ada lah. Aku just buat video je. Aku tak kejar view. View datang sendiri. View datang sendiri kan. That's the best part lah. Betul. Tu setuju lah. Okay Bob. Bila kau viral tu kan Bob kan, adalah beberapa orang kata figura ataupun kita boleh panggil influencers yang dalam industri ke luar industri yang mengeluarkan banyak kenyataan terhadap kau, menyatakan kau ni sebenarnya bukanlah Bob T20 tapi kau Bob 20T, yang bermaksud Bob 20 tan. So ada cakap mindset yang kau terapkan sekarang ni, aku tak nak kurus lagi sekarang. Aku nak buat duit dulu. Nanti dah ada duit, aku bukanlah tak ada otak. Aku ada otak, aku kurus lah nanti. Mak aku doktor apa? Kau cakap macam tu kan. So apa pandangan kau mengenai orang yang beranggapan kau siap bagi kau this kind of name? Kau sebenarnya nama Bob kau bukan Bob T20 tapi Bob 20T. Diorang boleh panggil apa je diorang nak. Diorang boleh panggil aku 20 tan ke, 20 kilo, 200 kilo ke. Ikut suka diorang lah. Kan? Manusia akan sentiasa bercakap. Tapi aku tetap dengan hidup aku. Kan? Aku faham je kalau orang yang banyak mengata kat kita ni. Sebab apa? Sebab diorang tak ada apa yang kita ada. Diorang bukan T20. Sebab tu diorang mengata kat aku. Kalau orang yang T20, dia tak akan bercakap pun pasal aku. Sebab apa? Bagi dia, buat apa dia cakap Bob? Aku pun level Bob. So yang bercakap dengan aku, yang bercakap pasal aku ni, mesti level bawah daripada aku. Kau faham tak? Kalau level atas daripada aku, diorang tak kisah pun. Buat apa nak dengki dengan Bob ni? Buat apa nak marah dia? Tak ada sebab pun. Kan? Suka hati dia lah. Dia nak kurus ke, dia nak gemuk ke. Kau faham tak maksud aku, Is? Faham. So yang bercakap ni, biasalah manusia akan bercakap. Aku tak marah pun. Benda tu normal lah. Orang akan keep on bercakap. Sebab masing-masing, setiap manusia ada pendapat dia masing-masing. Betul. So aku tak nak tutup mulut orang. Dia nak bercakap, biar dia bercakap. Kita duduk kat Malaysia kot. Kebebasan bersuara. Apa yang kau Is? Tak, betul lah. Kita duduk dalam Malaysia kot, kebebasan bersuara kan. So macam mana pula dengan yang aku baru-baru ni, bila shoot bagi tahu yang dekat thread awak viral yang menyatakan apa nama Bob versus Jojo. Benda-benda tu lah yang bila sampai aku tak tahulah benda tu adakah kau punya penulisan yang memang kau nak drive benda tu ke arah funny things ataupun apa sebagainya. Sebab bila kau cakap kat Jojo, jom kau nak fight aku, kau naik berat aku. Bukan aku turun berat kau. Sebenarnya benda tu apa yang kau tengah planning? Apa yang tengah berlaku sekarang kau dengan Jojo ni? Apa ke sekadar konten korang planning ke benda ni? Ataupun benda ni memang betul-betul berlaku? Macam aku cakap dekat podcast first hari tu kan. Kau cakap kau cuba bagi tahu seorang orang yang kau nak prove them wrong. Betul. Kau ingat? Ingat. Dan aku petik nama siapa? Jojo lah, Johan Ghazali lah. Tanpa berfikir panjang aku terus petik nama dia. Maksudnya aku tak ada nak fikir siapa yang tak ada. Aku terus petik nama dia. Sebab apa? Sebab bagi aku, orang macam Jojo ni, dia kena ada orang yang boleh fight dia. Sebab apa? Tengok statement-statement bodoh dia. Orang gemuk masuk penjara. Apa lagi dia cakap? Benda-benda bangang lah dia cakap. Okay, aku nampak dia punya cerdik daripada segi fight tu. Sebab apa? Sebab yelah dia fighter. Maybe betul IQ dia untuk fighting, yes, dalam ring. Tapi bila dia buka mulut, aku dah tahu lah dia seorang budak yang tak ada otak. Sejujurnya aku cakap. So, kena ada seorang figura dalam Malaysia ni yang boleh lawan Jojo ni. Maybe bukan aku tak boleh masuk ring. Sebab tu aku cakap macam tu. Kalau kau nak fight aku, kau naik berat aku. Sebab orang tahu lah benda tu takkan terjadi. Aku fight Jojo dalam ring. Betul.
So apa insentif kau sebenarnya? Semua orang tahu, memang tak logik lah kalau aku fight Jojo dalam ring. Betul. Okay, betul. Sebenarnya aku boleh kalahkan Jojo tanpa aku masuk ring. Kau boleh kalahkan Jojo tanpa masuk ring? Tanpa masuk ring. Dengan cara apa? Betul kau nak tahu ni? Aku ada pengumuman penting satu lah. Aku nak Ush. cakap. Benda ni lah sebenarnya salah satu hasrat lah. Dia orang kata salah satu benda utama aku datang podcast kau kali ni. Aku nak buktikan dan aku nak bagi tahu satu Malaysia pasal benda ni. Ush. Ini eksklusif lah. Eksklusif. Oh, Ni eksklusif. bukan gurau, bukan lawak ke, tak ada. Ni memang betul-betul serius. Ni betul serius lah? Okay, guys. Ni betul serius. Record. Okay. Okay. Kita semua tahu Johan Ghazali akan lawan dengan siapa? Nama budak tu aku Ondash. Ramadan If I'm not Ondash. mistaken lah. Kalau kau nak tahu, aku jadi main sponsor Ramadan Ondash. Yo! Ini bukan goreng, bukan sembang. Kau boleh tanya dia sendiri, kau boleh check sendiri. Okay, dan kenapa aku sponsor Ramadan Ondash? Kenapa aku tak sponsor Jojo? Kenapa aku tak sponsor fighter-fighter Malaysia lain? Aku respect semua fighter Malaysia sebab dia orang mewakili negara Malaysia. Okay, ni first thing kau kena tahu. Aku respect semualah, termasuk Jojo sebab dia wakili Malaysia. Tapi benda ni adalah antara hal aku dengan Jojo. Personal lah. Bukannya dengan fighter Malaysia lain, tak ada kaitan pun. Dia orang okey je dengan aku. Benda ni adalah personal antara aku dengan Jojo. Aku memang nak tengok Jojo kalah. Ush. Direct je aku cakap. Sebab apa? Bila dia kalah, bermaksud aku dah berjaya kalahkan dia tanpa aku masuk ring. Sebab tu aku sponsor Ramadan Ondash. Ni serius is, ni bukan main-main. Tak, kau serius lah ni. Kau serius lah. Kau Aku memang memang serius, aku memang nak tengok Jojo kalah. Biarlah satu Malaysia kutuk aku pun cakap aku ni tak respect ke, aku ni tak support Malaysia punya fighter ke apa. Itu hal dia orang lah. Aku support Malaysia punya fighter. Alif Rakib main aku support. Siapa lagi? Rifdin. Izzat Zaki, Rifdin semua aku support. Tapi kenapa dengan Jojo? Sebab Jojo ni ada personal dengan aku. So memang kali ni aku letak aku punya sponsor atas Ramadan ni sebab aku nak tengok dia tumbang. Kalau boleh KO round pertama. Aku dah cakap Ramadan, kalau KO round pertama, aku bagi bonus. Ni serious talk lah, serious talk. Biar orang Malaysia nak marah aku pun. Sebab benda tu hak aku, duit aku, suka hati aku lah. Okay, kalau kau boleh kongsi lah sikit kan. Betul kau sponsor ni, betul? Aku sponsor, kau betul. main sponsor lah Main sponsor untuk Ramadan Ondash. Ramadan Ondash. Banyak ke kau sponsor? Berapa banyak kau sponsor dia? 1,000. 100,000 kan? Memang serius lah ni, kau tak tipu lah? Aku tak tipu, serius. Sebab memang aku nak tengok Jojo kalah. Sebab aku yakin Ramadan Ondash boleh menang punya. Dengan apa yang dia training, budak ni aku nampak dia memang boleh beat Jojo. Confirm. If let's say lah kau sampai this kind of ethic yang kau bawa, kau memang nak tengok apa Jojo Ghazali apa tewas di tangan Ondash kan, sampai kau sanggup sponsor Ondash for apa kau bagi imbuhan dekat dia dan sebagainya. If let's say lah dengan izin Allah Jojo yang menang, Dia menang aku tak boleh buat apa lah. Tu izin Allah, betul tak? Betul. Aku tak boleh buat apa lah. Aku tak boleh buat apa lah. Betul tak boleh buat apa lah. At least aku dah put effort aku untuk tengok dia kalah. Daripada aku tak buat apa. Betul tak? Betul lah, sebab kau personal dengan dia kan. Tu masalah aku dengan dia. Cara kau fight ni pun fight yang berbeza lah. Aku T20 bukan level aku. Aku kaya sabung bro masuk dalam ring. Aku tak perlu nak pecah-pecah muka aku. Kau faham tak? Aku level aku T20, aku bayar orang kau main. Memang Jojo pun fight untuk duit apa? Betul tak? Buat apa dia fight? Untuk duit lah. So tak payah sembang lah. So bila fight untuk duit, aku pun guna duit aku untuk tengok dia kalah. Simple je. Jojo akan fight dengan Ondash bila show akhir bulan Julai ni. So kau akan fly ke Bangkok. Aku akan saksikan diri Jojo kalah depan mata aku. Aku gentle datang. Bukannya aku duduk rumah, aku tengok dia TV ke, tengok daripada phone ke, tak. Aku sendiri datang. Aku nak tengok dia jatuh. Ini bukan konten Ais. Kau jangan ingat aku set dengan Jojo ke apa. Kau boleh tanya dia sendiri, betul ke? Takkan kau nak set dengan Jojo kan? Takkan kau nak set dengan Jojo. Tak logik langsung. Memang aku tak puas hati dengan dia. So memang ada kau dah kau sponsor Ondash ni, kau akan sign agreement dengan dia semua ke macam mana? Dah sign. Ush. Memang serius lah. Yelah, tak nampak main-main lah. Sebab bila aku nampak kau serius, sebab hari ni kau kurang jilat bibir. So benda tu aku nampak sangat-sangat serius. Sebab orang Malaysia mungkin ingat macam Bob ni adalah satu bahan lawak. Bahan jenaka. Bahan jenaka, betul. Tapi kali ni aku tunjuk siapa bahan jenaka sebenar. Jojo Ghazali akan jadi bahan jenaka aku. Kau relax je. Kalau dia rasa dia tak nak malu dengan aku, dia kena menang dengan fight tu. Betul. Orang nak bahan aku tak kisah.
Bot T20 kali kecaman, semua orang tahu. Kan? Even kalau Jojo menang, orang kutuk aku buat bodoh je lah. Dah biasa lah fighter menang. Okay, congrats. Kau nothing tulus lah. Nothing tulus. Duit je lah. Ha. Biasa lah, nama pun sponsor bro. Duit aku banyak lagi kot. Apa aku nak kisah. Tapi kalau dia kalah, dia fikir sendiri lah. Dia punya malu. Tak tahu lah macam mana. Sendiri fikir lah. Kena pula kalah dengan aku punya fighter. Aku tak sabar bro Is. Dia tu aku cakap tak sabar nak tengok dia kalah. Sejujurnya. Sebab apa kau dendam sangat dengan si Jojo? Sebab orang macam dia keluarkan statement yang orang kata statement ni bagi aku adalah statement bocah. Statement bocah. Statement bocah. Bocah lah. Dia memang bocah. Okay, aku tahu dia bocah. Tapi at least jangan keluarkan statement bocah. Kau faham? At least keluarkan statement seorang fighter yang orang kata, kau nampak ada fighter lain keluarkan statement macam dia? Tak ada. Betul? Dia seorang je attack orang gemuk. Kau ada tengok fighter-fighter lain, contoh macam Rifdin ke Ali Rakib ke, keluarkan statement macam dia? Tak ada. Masing-masing sibuk training. Dia je sibuk kutuk orang sana sini. So aku nampak dia ni nak tak nak kan, kita kena hajar sekali bagi dia sedar diri. So kau yang ke depan lah. Aku ke depan dah tak ada orang nak fight dia. Orang lain idolakan dia. Kau rasa banyak ke orang yang berdendam dengan si Jojo ni? Aku tak tahu. Kita tanya lah netizen kat luar sana, berapa ramai yang suka Jojo, tak suka kan. Mana aku tahu. Kita boleh tengok benda ni bila dia kalah nanti. Berapa ramai yang akan sorak dia macam aku sorak dia. Time tu baru kau boleh tahu. Ramai orang suka Jojo ke tak suka Jojo. Kalau kata Jojo tu menang, aku tak kira. Aku sendiri akan fight dengan dia. Kalau kata Ramadan Ondesh tu kalah, okay, let's say lah macam kau cakap tadi lah, Ramadan Ondesh kalah, okay lah. Aku terima yang dia menang, tapi aku still tak puas hati dah. Aku sendiri akan train untuk lawan dengan dia. Bagi aku masa lah tapi. Kau Bagi aku masa untuk aku lawan dengan dia. Tapi takkanlah sebulan 2 bro, tak logik ah. Maksudnya kalau if let's say Jojo menang ke, Jojo tewas ke, Aku still nak tengok dia kalah. kau still nak tengok dia kalah? Kalau dia tak kalah dengan Ramadan Ondesh, dia akan kalah dengan aku. Kalau boxing? Motai lah. Ngotai lah? Dia nak main apa? Motai lah. Aku sendiri akan pergi belajar Muay. Kau belajar Muay Thai? Tapi kalau Ramadan Ondesh kalah, tapi aku yakin Ramadan Ondesh ni akan menang. Sebab aku tengok dari segi dia punya record, dia punya apa kata credibility dia. Aku rasa dia boleh menang. Memang boleh. Bukan aku rasa, aku yakin lah. Aku yakin dia boleh menang. Sebab tu kau sponsor dia kan? Ya, sebab tu aku sponsor dia. Kalau orang lain yang duduk dekat tapak Ramadan Ondesh tu, aku mungkin akan fikir 2-3 kali untuk sponsor dia. Sebab aku macam ada sanksi sikit lah, boleh menang ke dengan Jojo dia ni. Tapi bila aku dengar Ramadan Ondesh, 100% bro. So objektif kau sebenarnya nak tengok Jojo tewas? Sebab bila dia kalah, dia akan turun ke ego dia. Dia akan cakap yang, oh, aku dah kalah dengan Bob. Bob tak perlu masuk ring pun, tapi bertumbangkan aku. Faham, itu so sebenarnya. dekat situ lah dia akan fikir, oh, aku tak boleh hina semua orang gemuk kat Malaysia ni. Sebab apa? Ada seorang gemuk ni, dia dah berjaya tumbangkan aku tanpa perlu masuk ring. Kat situ dia akan buka mata dia, sedar diri. Itu je. Kalau Jojo ni perangai dia elok, statement dia pun okey, macam budak ada otak, aku tak ada masalah pun sebenarnya. Buat apa aku nak benci dia? Fighter-fighter lain semua okey dengan aku. Aku nak sponsor orang lain pun boleh, tak ada masalah. Cuma macam aku cakap, aku sponsor Ondesh ni memang sengaja untuk tengok Jojo kalah. Oh, memang personal lah ni. Personal. Tak ada kaitan lah kata aku nak jatuhkan fighter Malaysia ke, tak ada. Buat apa? Aku lagi support fighter Malaysia. Faham. Itu kalau kau tanya pada pandangan aku lah. Pendapat aku, aku tak ada apa yang nak diperbahaskan. Bagi aku, aku tak boleh nak cakap no kepada kau punya keputusan, kau punya pandangan. Sebab aku guna duit aku, bukan aku guna duit kau. Betul. Memang kau tak boleh cakap apa lah benda tu. Aku tak boleh cakap apa lah. Itu hak kau kan. Hak kau. Bagi aku, just benda ni secara tak langsung dia akan memberikan satu cabaran untuk Jojo lah. Secara tak langsung. Betul lah. Sebab dia macam mana pun, macam kau nothing to lose. Macam dia kena fight habis-habisan dia kena lah. kena menang. Memang dia kena menang. Tak ada jalan lain lah, dia kena menang. Kalau tak satu Malaysia, aku boleh cakap satu Malaysia akan gelakkan dia. Aku berani bet lah, satu Malaysia akan gelakkan dia. Sebab apa? Macam kau cakap, ramai ke orang yang tak suka Jojo ni? Nak tahu tak tahu, dia tumbang nanti kita tengok. So Fik, macam mana kita nak sponsor Jojo? Tak, Jojo dah banyak sponsor.
Okay, aku rasa topik kita sangat-sangat best. Aku berehat seketika boleh? Aku nak pergi tandas sekejap. Tak ada masalah. Jadi kita sambung. Boleh. Dengan topik yang lagi hangat dan panas dan menarik dan tertarik, kau memang gebabung. Boleh? Kejap Boleh. Okay, aku pergi tandas sekejap Okay guys, kita jumpa sebentar lagi. Alright, kembali lagi bersama dengan saya Iskandar Rahman. By the way, untuk pengetahuan semua, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sebab subscribe kan percuma. Apabila anda subscribe, ini akan menjadikan saya dan tim-tim saya yang lain anjakan paradigma ketika kami menjana konten-konten yang lebih kreatif buat tontonan anda sekeluarga. Thank you for 200k subscribers within 8 months. Alhamdulillah. Okay, Bob, kembali lagi kita insyaAllah. So, memang satu statement keras, statement yang penuh dengan pendirian, statement yang orang kata tak pernah terfikir, di akal aku pun tak pernah terfikir yang kau akan sampai ke tahap ni demi nak melihat Jojo tewas. Betul. Memang aku nak tengok dia tewas. Aku dah cakap tadi. Tak apa lah. Sebab kau macam tak percaya lagi kan. Macam terkejut. Aku ulang lagi sekali untuk netizen dekat luar sana. Dengar betul-betul. Aku Bob T20, aku akan sponsor Ramadan on Dash untuk tengok Jojo ataupun Johan Ghazali kalah, tumbang. Okay? Dah, settle. Uish. Alright. Okay guys, itu saya tak boleh nak nyatakan apa pandangan saya terhadap apa yang Bob nak buat sebab ini adalah personal. Saya tak melibatkan, saya hanya menyediakan platform dan ini adalah satu statement yang dikeluarkan. By the way, thanks Bob kerana memilih Sembang Oyeh untuk awak keluarkan this punya statement lah. Yang bagi saya sangat-sangat statement sangat besar tu bro kan. But it's okay, it's up to you. You yang nak, you punya duit, you punya hal. Saya tak boleh nak tegur apa. Tapi yalah, kita tengok apa yang akan berlaku. Saya tak cakap saya side mana-mana, tapi the best man win lah. Betul, the best man win. Yes. Aku setuju dengan statement kau. Kan. Okay, tapi okay guys, itu kita dah settle dengan berkaitan dengan orang kata personal lah between Bob dengan Jojo lah. Kalau diizinkan rezeki Allah SWT satu hari nanti shoot bayangkan Bob, Jojo podcast tak lama lagi insyaAllah. Mana nak tahu ada rezeki kan. Kau berani ke nak bertetang mata dengan dia? Asal pula aku tak berani. Jojo tu aku dah cakap dah, dia bocah je. Bukan level aku. Tapi kalau macam andaikan lah, kau kata tadi kan, ditakdirkan lah dia duduk depan dengan aku. Dia bersetuju lah. Kau setuju kalau nak berduduk sekali aku dia? Bagi aku, sebenarnya kalau ikut hati aku tak nak layan sangat Jojo ni. Sebab bukan level aku lah. Aku terpaksa downgrade diri aku untuk layan bocah. Tapi tak apa kalau benda tu yang orang nak tengok kan, and orang cakap, oh Bob kalau betul kau gentle, aku ni pantang dicabar. Tu satu benda kau kena tahu Ais. So bring it on bro. So kau okay lah kalau one day aku akan cuba. One day boleh lah, one day lah. Aku akan cuba insyaAllah kalau ada rezeki. So dia menang dulu fight lah baru jumpa dengan aku. Uish. Yo! Alright. Kau jangan senyum sangat Bob. Aku tak sabar nak tengok dia. Tak sabar nak tengok dia kalah. Tak sabar tengok dia kalah. Alright. Okay Bob, satulah aku tertarik sebelum kita nak continue dengan apa orang kata segmen yang seterusnya, perbincangan yang seterusnya. Hari ni kau nampak lain Bob. Kau setuju tak Syu? Kan? Fik, hari ni nampak lain kan? Kau nampak betul-betul macam makin kurus ke apa? Oh. Apa yang lain? Kau masuk looks kau, aura kau. Hari ni kau nampak macam bad boy, star boy. Ayat dia bukan bad boy, star boy. Kau macam merkin tapi yang atas sikit pada merkin. Uish. Kau macam style kau macam merkin tapi kau yang comel sikit lah. Mesti comel lah. Mesti comel. Kenapa kau pilih looks ni untuk hari ni punya podcast? Macam aku cakap tadi, aku datang seorang single. Ayu tak ada. So bila Ayu tak ada, market aku beza lah dalam podcast ni.
Masa aku datang itu, aku datang as a couple, boyfriend orang. Tapi kali ni aku datang podcast as a single man. Tapi kau tak single lah. Tak single lah. Tak single lah. Oh, tak single lah. Tapi macam ni kalau perempuan-perempuan kat luar sana tengok kau, Boleh, kita boleh jadi kawan rapat, best friend. BFF lah, BFF orang cakap. Tak ada masalah pun. Are you okay je? Are you okay je? Kan sayang, you okay je kan? Okay. So kau tak kisah sayang, Ayu okay lah. Are you okay? Tapi bila kita bercakap tentang Ayu Syuk ni baru tadi lepas saya ke tandas tadi kan saya keluar, Syuk bagi tahu aku, jangan lupa kita dapat DM daripada kita punya penonton Semak Oyeh yang menonton kita punya first episode dulu kan. So dia cakap apa nama Ayu ni kan, berkenaan dengan Ayu lah, kau tak rasa macam Ayu ni sebab dia secara tak langsung, Syuk cakap dia ada rupa secara tak langsung ada lelaki-lelaki lain yang try dia. Memang ada. Memang ada. Kalau kau nak tahu, ada je trader yang tak payah orang lain pun, trader satu bidang aku pun nak try dia. Tapi macam dia cakap trader mana datang kat I pun, you paling banyak profit and then you paling legit dalam Malaysia. So diorang tu ramai yang scammer je. Dia cakap, so I tak nak couple dengan scammer, I tak nak duduk dengan scammer. I nak duduk dengan orang yang betul-betul ajar orang buat duit, tolong orang. Tapi kau tak rasa ke bila Ayu cakap, oh you lah yang paling legit, you lah paling banyak profit, tak rasa ke macam dia duduk dengan kau sebab duit? Tak. Itu dia nak buktikan yang aku ni antara trader yang legit dalam Malaysia. Sebab tu dia dengan aku. Kalau ikut contoh profit, trader lain pun banyak profit. Tapi dia kira aku ni nak tolong orang. Kau faham tak? Trader kat luar sana bukan semua lah. Ada yang betul ramai juga nak tolong orang. Tapi mungkin yang approach dia tu geng-geng scammer ke. Aku tak nak sebut nama siapa kan. So kau tak ada rasa insecure ke apa ke? Tak ada apa-apa aku nak insecure. Macam aku cakap kalau ni statement keras aku boleh cakap. Statement keras lah. Sorry sayang kalau you terasa. Kalau Ayu lari. Okay, let's say kalau Ayu lari, contoh ada pergi dekat trader lain kan. Sumpah aku tak kisah pun. Aku sayang dia tapi aku tak kisah. Sebab aku tahu dia nak dekat orang lain. So aku boleh buat apa? Aku cari perempuan lain. Apa masalah dia? Lagipun macam aku pernah cakap, seorang belah 10 orang beratur. Cuma aku yakin yang Ayu ni bukan jenis macam tu. Oh, kau yakin? Aku yakin lah. Cuma macam kita cakap kita tahulah. Hati manusia ni kita tak tahu. Berbolak Bila masa boleh berubah. Berbolak-balik. Cuma buat masa ni aku yakin lah yang dia ni bukan jenis macam tu. So kau nampak yang Ayu ni yang memang kau ada planning panjang dengan dia ke ataupun kau sekadar? Ada. Memang ada lah. Planning panjang tu memang ada. Macam aku cakap lah, takkan aku nak sebut ni kan. Ada lah, privacy lah kita Privacy, orang lah. kita orang dah setting betul-betul untuk jadikan benda tu, nanti baru kita akan bagi tahu. Tapi ada juga yang dah tahu, tapi aku tak nak bagi tahu lah kat sini. Ini kita sembang belakang lah. Kita sembang belakang kamera lah. Siapa yang nak tahu, kontak saya personal. Okay. Okay Bob. So berbalik dengan persoalan yang kita rasa nak diketengahkan adalah berkenaan dengan apa yang kau tengah buat sekarang. Which is first thing first, sebelum kita nak masuk ke, kau jangan risau, forex ni kita sebut belakang. Sebab aku forex ni aku tak berminat. Aku sebenarnya tak berminat sangat nak cakap dalam podcast ni. Sebab apa? Bila bercakap pasal forex ni, semua orang akan bercakap pasal haram. Telinga aku dah bingit lah sejujurnya. Sebab apa kau still dengan pendirian kau lah? Aku still dengan pendirian aku. Yang kau cakap forex ni harus. Kalau aku cakap halal, nanti marah pula semua orang. Aku cakap harus. Aku tetap dengan pendirian aku. Tapi aku respect pendirian orang ramai, pendirian kau yang kau cakap haram kan. Aku respect je lah. Sebab benda tu, pendapat orang kita kena respect. As a T20 punya mindset, aku kena belajar untuk respect orang punya pendapat. Kita tak boleh nak tak boleh, kau salah. Biar dia nak pandang macam tu kan, forex haram. Biar dia lah. Okay, nanti kita tolak ke tepi lah berkenaan dengan forex ni kejap lagi. Aku nak tanya apa yang sebenarnya kau buat dekat apa orang kata kau punya live, kau joget-joget lah sekarang. Sebab kau sekarang ni Bob dah lain Bob. Nampak macam kenapa bila kau menyatakan yang kau ni T20 yang Syuk kan, kau menyatakan kau ada satu, tapi bila orang tengok konten kau live, kau menari-nari joget-joget tu, kau tak rasa macam kau menghilangkan T20 punya side ke? Duit aku tak berkurang Is. Aku buat benda tu macam aku cakap tadi lah, untuk hiburan, untuk orang macam fans-fans aku, orang-orang yang suka tengok aku. Benda tu untuk just macam tu aku live dengan Acak S. Aku lah fikir dengan dia buat aku menang walaupun bukan bidang aku. Situ dah menunjukkan yang aku buat benda tu suka-suka. Kau faham tak? Faham. Tak, ini memang betul sebab contoh aku joget dengan siapa lagi? Apa orang cakap influencer lah, kita panggil influencer lah senang kan.
Benda tu just kerana hiburan je. Aku pula gentle. Dah contoh kalau aku kalah fikir, aku buat lah benda apa orang cakap macam punishment apa semua tu kan. Tu baru orang nampak kau gentle. Aku ni gentleman. Orang yang pantang dicabar. So bila kalah, aku terima kekalahan tu, aku buat punishment dia. Tapi benda tu kan pada pandangan macam kau cakap itu adalah hiburan B40 kan. So kau okey lah masuk ke dalam hiburan B40. Sebab follower aku ramai B40. Tapi aku nak follower aku ni dia nampak yang walaupun diorang ni sekarang B40, tapi sebab diorang follow aku, lama-lama diorang punya otak pun jadi T20. Diorang punya orang kata cara diorang berfikir, cara diorang pandang orang, apa orang kata apa yang diorang buat seharian dalam hidup diorang pun akan slow berubah. Maksudnya aku ni mempengaruh gak kira, tapi aku tak mengaku aku influencer. Cuma aku mempengaruhi orang untuk jadi lebih T20. Macam aku cakap lah, T20 ni bukan duit je Is. Mungkin bukan hari ni bukan duit lah, tapi at least hari ni dia tak ada duit pun, cara berfikir dia lebih cerdik. Cara berfikir dia lebih orang kata ke depan. Tapi ada satu persoalan lah aku nak tanya. Sebab baru-baru ni aku ada tengok kau ada viral dengan ada a few apa orang kata influencer dekat TikTok ni yang menyatakan bahawasanya kau nak kurus. Kalau kau kurus kau bagi dia ni 20,000. 20,000 itu betul ke main-main? Aku beli motor. Kau beli motor kalau aku tak berjaya kurus. Kau memang ada niat nak kurus ke apa sebenarnya? Cerita pasal kurus ni macam aku cakap orang cabar aku sahut. Okey. Setakat motor apa SADV apa benda tu aku tak tahu lah. Motor tu dia punya hal lah. XADV 750 itu berapa sen je? Setakat nak janji nak beli sebiji 2 biji tu 97,000 1,000 lah, tak 1,000 lah. 1,000 lah. Brand new berapa lah. je? Jam aku pun berjuta. Kau fikir sendiri lah. So setakat aku nak kotakan janji aku, benda tu tak ada masalah pun. Cuma aku cakap apa, 6 bulan kan, 6 bulan ke 7 bulan aku janji dengan orang baru ni untuk badan aku. Kau janji nak turun berapa kilo? Aku janji badan aku nak jadi macam one of the influencer ke geng-geng dia orang, apa nama aku lupa, celai celul. Aku lupa celai. Celai celui. Aku lupa sorry. Celai. Badan aku nak jadi macam tu. Tu sadar tu. Sadar. Orang semua tahu. Okay, orang dengar pun orang tahu dah. Benda ni tak logik. Betul lah untuk aku jadi macam tu. Kalau aku nak turun 20 kilo, yes, maybe legit lah. 6 bulan 20 kilo ada orang buat, ramai orang buat kat luar sana. Tapi untuk jadi badan macam tu bertahun makan masa. Semua orang tahu. So maksudnya apa? Aku just gunakan benda tu untuk hiburan. Tapi untuk motor tu, kenapa aku tak boleh nak beli? Tak ada masalah pun setakat nak beli motor. Faham tak? Faham. So benda tu memang kau indirectly kau tak kisah ha. Jadi ke tak jadi ke? Setakat motor tu pun kau boleh beli macam tu lah. Faham. Okay, berkenaan dengan perkara tu jelas sebab. So last lah Abang Noli sebab nak tanya sikit kalau kau okey lah untuk aku bertanya kan. Kau memang ada planning ke nak turunkan berat badan ke kau memang dah selesa dah dengan Bob punya figura ni? Okay, sejujurnya lah kalau kau tanya aku kita tanya. Ini berkenaan kesihatan lah. Podcast pertama itu aku dapat bertubi-tubi kecaman lah. Orang cakap kau ni patut cocok Reta. Walaupun aku cakap Reta ni, orang pengambil Reta ni minta maaf lah kalau aku cakap kan. Aku boleh cakap sebagai salah seorang orang kata apa, orang yang ambil Reta ni sebenarnya macam orang ambil dadah kak. Kenapa aku? Sebab dia dadah kak. Dia okay, kalau kau dah ambil Reta, okay, ni aku punya pandangan lah. Contoh aku masuk sikit buat Reta Masuk sebab apa aku nampak ramai orang tak faham lagi. Okay, contoh kalau kau ambil Reta, okay, katalah kau ambil 4-5 bulan, pum, berat kau turun, betul? Lepas tu kau dapat berat yang kau nak, kau stok cocok, kau makan macam gila. Memang lah. Sebab apa? Sebab berat kau dah turun, selera kau mesti kembali, betul tak? Sebab kau dah tak cocok. Kau makan macam gila, pum, berat kau naik balik. Lepas tu kau cocok lagi, betul tak? 4-5 bulan turun balik. Lepas tu kau makan macam gila balik. Apa function? So lama-lama dia akan macam kau tahu, macam orang beli dadah. Nak sentiasa nak beli. Tapi bukankah sebenarnya Bob, bagi akulah kau apa orang kata misconception, apa kita panggil? Bukan misinterpret, apa what is that called? Misconsumption, bukan apa? Bukan misunderstanding. Mis apa Afiq? Apa yang kau cuba nak cakap ni? Misassumption. Misassumption. Bagi aku salah pandangan kau. Sebab bila kita menyatakan tentang Reta ni is a peptide. Dia bukan benda yang kita nak ambil hari-hari sebenarnya. Betul. Tapi kalau stok ambil, selera kau naik balik, aku tanya. Mesti naik kan? Tapi secara tak langsung peptide tu dia dah mengubah badan kita tentang cara kita makan. Betul. Benda tu yang berlaku apabila orang menggunakan dengan betul. Sebab dengan benda ni dos yang benda tepat. baru is.
So aku nampak benda ni pun dia tak ada kajian yang orang kata menyeluruh lagi Kau tak rasa ke kau yang tak study tentang kajian yang sudah pun menyeluruh? Bagi aku dia tak ada kajian yang orang kata tepat lagi bagi aku. Sebab apa? Dia tak dapat kelulusan lagi kan sampai sekarang. Dia masih belum dapat kelulusan. So bagi aku benda yang tak ada kelulusan ni dia 50-50. So kita tolak tepi. Aku rasa nak sembang banyak pun buang masa je sembang sama ni. Orang nak ambil je lah kan. Cuma aku punya pegangan tetap macam tu lah. Sebab aku tak cocok. Tapi macam kau cakap ada tak aku berfikir untuk kurus? Ada, aku tak tipu. Tapi macam aku cakap fokus aku untuk cari duit dulu. Macam aku cakap kat podcast pertama itu. So maybe one day betul lah aku nak kurus tu. Ada, bukan tak ada. Aku pun dah sekarang slow-slow dah. Malam aku dah kurang makan sikit kan. Sebab bagi aku salah satu maksudnya punca, kau tersedar lah salah satu punca aku tak boleh nak kurus juga. Kalau kau nak tahu, Ayu tak bagi. Itu salah satu punca lah. Kalau kau nak tahu. Ini betul ke kau? Ni betul. Kau kena Ayu tak alasan bagi. je ni. Dekat lah hari-hari dia marah aku. Bok tak boleh kurus korang, dia cakap. Sebab apa? Kalau aku kurus, ulang lagi sekali. Kalau aku kurus, orang-orang lelaki kat Malaysia ni, tolonglah simpan awet korang, tunang korang dalam lemari. Macam tu je aku cakap. Itu je aku boleh cakap. Woi, kau level dajjal lah. Kau rasa statement kau ni. Tak ada lah kau sampai kalau kau guru nak suruh Tak ikat. ada lah. Simpan dalam lemari tu sebab apa? Takut awet diorang tunang, diorang try aku. Aku gemuk macam ni, perempuan dah ramai try aku. Kalau aku kurus macam mana Cuba kau bayang. Kau cuba bayang kalau bok kurus. Oh shit. Woo! Tak masuk. Tak, bukan maksud aku Bob. Aku gelak bukan sebab benda tu kelakar tak Bob. Aku gelak sebab reaction kau kan. Tapi aku yakin. Woo! Makan semat lah. Itu memang macam aku cakap tadi, kalau kau kurus Engkau yang gemuk dulu, sekarang kurus pun awet dah beratur betul tak? Jadi sembang tepi dah. Mana ada tak asal contoh lah. Contoh. Apatah aku lagi ada rupa dia. Gemuk pada rupa. Betul. Sebab kau kalau sebab aku baca kat thread lah itu. Yang ni bukan aku kata warga netizen lah. Iskandar ramai yang gemuk dulu tak ada rupa pun, bila kurus ramai awet. Apatah lagi Bob yang ada rupa waktu gemuk ni. Ini bukan aku cakap, netizen cakap. Statement yang sangat keras kat situ bro. Buat apa aku nak kutuk kau, tapi netizen cakap. Aku jangan bagi tahu lah. Maksud yelah. Sebab macam kau kalau kau kurus apa tapi kau cakap apa, girlfriend tunang simpan dalam lemari lah. Lemari lah. Bini tak bini kau Bini tak ada. Kacau bro. Itu pantal larang bro. Pantal larang. Kita sebagai man tak boleh lah. Tunang okey lah. Tunang pun aku tak kacau. Tapi macam aku cakap aku tak suka kacau orang, tunang orang. Sebab bagi aku respect relationship orang. Kita kalau kita tak nak awet kita kena rampas, kita jangan rampas awet orang. Itu satu benda lah. Aku punya rules dalam hidup aku. Aku takkan try awet orang apa semua. Tapi awet orang try aku nak buat macam mana? Awet orang try kau So laki tu kena jadi better daripada aku lah. Kalau tak nak awet kau lari kat aku. Better dari sudut apa? Dari segi kewangan, cara berfikir, cara kau layan awet kau, effort. Kan aku dah cerita itu. Dah. Perempuan bukan semua suka duit, ada yang suka effort. Tak percaya kau cuba tanya perempuan kat Malaysia luar sana, adakah semua pandang duit? Ada lelaki ada duit tapi effort satu haram pun tak ada. So kau punya statement tadi menyatakan apa sebab kau tak nak kurus for the time being sebab Ayu tak bagi lah. Salah satu lah. Saya tak langsung kau takut juga nanti kau kurus, takut perempuan ni pecah ovary doang. Betul. Tapi kali ni buat ada macam yang lepas ni, kau macam jilat bibir keseluruhan. Jadi kau jilat bibir sikit tepi je. Macam ni. Macam ni Syuk. Aku takut keluar stiker baru. Okay. So ini memang betul kau tak tipu lah. Ini memang apa yang bermain di fikiran aku kau. Aku tak pernah tipu. Masuk podcast ni pun satu benda aku cakap dalam podcast, satu benda aku nak tahu aku bukan seorang yang suka menipu. Ya, tu boleh nampak. Kau memang legit lah. Aku memang legit. Legit lah. Aku tak ada berlakon kena rasuk, tak ada. Ush. Tu contoh. Aku bagi contoh. Tu tak berlakon tu. Tak apa tu contoh. Aku cerita contoh. Aku rasa one day kita kena set dia. Banyak lah dia punya segmen dengan kita punya Sembang Oye. Sebab aku akan bawa aku rasa lepas ni Sembang Oye kena tukar host kot. Tak tahu lah, kita tanya netizen lah. Ataupun lepas ni Sembang Oye daripada seorang host kena ada dua host. Aku tak tahu lah, kena tanya diorang lah, netizen tu. Tapi kenapa nak jadi host? Duit dah banyak bro. Tak ada. Aku bukan nak jadi pun saja je usik kau. Tengok kau goyang lah. Nak cakap pasal goyang betul lah, sebab tadi Bob cakap kalau kurus sebab kau lagi atas pada Merkin lah tadi lah. Macam mana aku nak cakap Kau kena tanya Mekin lah.
Kalau aku kurus cuba dia bayang kan. Kau kena call Mekin tanya dia. Kalau Bob kurus macam mana agak-agaknya. Maybe untuk badan macam dia maybe tak lah. Kalau kurus lah, kurus muka maybe lah menang lah. Menang lah. Menang tanpa bertanding lah. Maybe boleh bertanding tapi orang dah tahu lah siapa menang ujung-ujung. Ush. Tu, kau bayangkan dia cakap Iskandar guru bergemuk ke guru pun awet beratur. Kalau dia awet tak beratur bro. Awet kau tahu apa? Berkempen. Macam mana orang campaign PRU macam tu lah awet. Okay Bob. Okay, itu berkenaan dengan selingan lah. So memang kau dengan pendirian kau for the time being nak relax dulu dengan apa yang kau ada. Betul. Cuma sihat lah. Alhamdulillah lah masih sihat lah orang cakap. Masih. Kau tak pernah rasa macam berjalan lama letih ke tak ada lah? Benda tu normal sebab badan orang gemuk ni biasalah. Dia punya orang kata apa yang orang kurus buat tak semua orang gemuk boleh buat. Betul tak? Itu memang betul lah. Itu takkan aku nak cakap tak Kau betul lah. tak dinafikan benda tu. Benda tu tak dinafikan lah. Cuma for the time being macam kau cakap aku still sihat alhamdulillah, tak ada penyakit alhamdulillah. So just hidup je lah, live like a normal people lah. Kau buat blood test ke? Dah buat lah. So far alhamdulillah tak ada apa-apa. Betul Kan aku dah cerita tu kat podcast. Oh yeah. Cim manis semua tak ada alhamdulillah. Ini kau normal. Kau nak ikut aku ke depan ni pergi medical check up? Okay. Tak apalah. Cuma mungkin kau boleh hantar report ke? Report boleh. Report boleh hantar, tak gambar. Janganlah report yang dah dipalsukan. Tak ada. Buat apa nak main palsu-palsu ni? Tak ada guna pun. Sebab mak kau pun doktor kan? Itu orang kata dia pun tak nak ambil tahu lah. Dia pun tak nak benda ambil tu tahu. kan. Tak ambil tahu kan? Buat apa? Aku pun tak ada sebab lah nak palsu-palsu kan benda macam ni. Tak perlu pun bagi aku. So memang kau normal lah. Kau dah check A sampai Z. Tak ada masalah lah. Tak ada salah. Kadar gula dalam badan semua okey. Alhamdulillah okey. Okay Bob. Itu berkenaan dengan apa orang kata, kita berbincang tentang sebab kau bagi statement yang tak nak kurus. Bukan tak nak, belum Ayu tak nak bagi kurus. Girlfriend kau sekarang. Lagi satu kau takut bila kau kurus nanti Ayu tak dia cari makan lah. Mandi tak basah, tidur tak lena. Kau kena tahu benda tu. Siapa yang mandi tak pasal tidur tak lena? Ayu lah. Sekarang? Tak lah, nantilah kalau aku kurus. Sekarang buat apa? Sekarang dia jealous ke? Sikit lagi. Boleh share sikit lagi pasal dia tak adalah jealous. Tapi orang cakap macam dia berhati-hati lah. dia berhati-hati Sebab orang keep on hantar report kat dia. Sebab bila dia dah famous, orang dah tahu dah apa social media dia apa semua. So senang orang nak hantar report. Mata-mata pun ramai. Contoh macam dia berjalan hari tu, dekat masa dia balik kampung Penang itu dia jalan. Kau bayangkan polis tahan dia. Polis tahan dia. Dia ingat polis tu macam dia buat salah lah. Polis tahan dia sebab dia jalan kaki pergi 7E kot. Aku lupa dia cerita itu. Polis tahan dia. Polis tu rupanya nak ambil gambar. Awak girlfriend bot T20 kan? Saya fans bot T20. Boleh tak ambil gambar? So CCTV ramai. So apa yang dia buat pun orang boleh bagi tahu aku. Apa yang aku buat pun orang boleh bagi tahu dia. So kita orang kata apa, jaga boundaries lah. Macam aku pun kantor-kantor kat phone je. Tak ada pun kantor aku keluar dengan awet ke apa, tak ada. Kau tak pernah buat perangai lagi lah? Perangai sikit-sikit lah. Orang kata nakal-nakal. Bad boy bro. Starboy. Bad boy jauh lagi lah. Bad boy kena ada jambang bro. Macam kau lah bad boy. Tak, aku biasa. I'm good boy. Aku heaven boy, good boy lah. Alhamdulillah. Okay Bob, so berkenaan dengan apa nama, tentang apa industri yang kau tengah cuburi kan. Macam last time kita dah sembang haram harus. Tak naklah kita petik pasal haram harus kan. Cuma aku nak faham dengan lebih lanjut secara tak langsung. Apa yang kau sedang buat ni? Live. Habis tu bila kau, aku nampak bila candle tu pergi fly kan, kau tahu 100,000 kau menari. Apa sebenarnya tengah berlaku? Yang masa aku fly 1,000 tu, yang aku joget-joget Itu memang tu, legit lah. Memang legit lah. RM100,000 ke apa? RM100,000. 138,000 tak silap aku. Itu berapa lama kau buat? Berapa bulan? Berapa bulan apa? News 1 minit je. Okay, dia macam ni. News ni dalam masa 1 minit je, movement candle tu akan lebih laju daripada waktu-waktu biasa. Contohnya macam dia apa? waktu tu kau boleh ranak seranak-ranaknya, waktu tu juga kau boleh kaya sekaya-kayanya. So waktu tu aku bukan, kalau aku guna kata bahasa J-pop kan, kau kata aku main judi. Tapi sekarang ni aku nak katakan teknikal aku betul. Apa yang aku baca pasal berita, sentimen, news waktu tu, data semua betul. Kajian aku betul waktu tu. Pam, tembak atas. Waktu tu news 10,000 orang tengok. Tak ada goreng, tak ada apa. Waktu tu 10,000 view tengok aku buat duit depan mata diorang 1 minit. Diorang sekali buat duit. Maybe bukan 10,000 tu bukan semua follow, tapi let's say kata 4,500 lah yang follow.
ataupun 4,000 orang. Lagi 6,000 tu mungkin macam dia nak tengok je dulu, tapi bila dah tengok waktu tu, esok dia masuk benda sama je aku boleh buat. Dia percaya lah. Memang dia yakin lah Bob ni betul nak tolong orang, memang boleh buat duit legit. Aku tak kata aku tak ada rugi. Sebab benda ni normal lah. Sebab kalau tak ada rugi tu skim cepat kaya. Ni bisnes. Bisnes ni memang ada untung, ada rugi. Yelah. Aku persoalan aku tadi yang aku tanya tu, yang kau henjuk sampai apa 130,000 tu. So kau buat dalam masa berapa 1 minit. 1 minit. 1 minit. News waktu tu 8.30 malam. Aku tekan 8.27 dah 3 minit lah. 3 minit 3 minit lah. Floating. Pum 8.30 tembak atas. Tapi aku dah kira siap-siap lah calculation berapa aku nak rugi, berapa aku nak untung. Itu benda paling penting lah. Benda tu kau akan belajar lah. Bila kau main forex kan, bila kau trade forex. Aku tak nak belajar. Tak contoh lah untuk orang kat luar sana. Bila kau memang tak nak, aku dah tahu dah. Aku pun tak nak ajak kau. Contoh orang yang nak trade forex kat luar sana, bila dia orang nak belajar forex ni, dia akan belajar semua benda-benda tu. Calculation, risk apa semua untuk per entry. Berapa nak rugi, berapa nak untung. Kebanyakannya orang yang tak boleh terima benda macam ni sebab dia orang masuk dengan mindset yang sentiasa nak untung, sentiasa nak menang. Macam orang main judi. Mana ada orang main judi nak kalah? Tapi aku ajar student-student aku, kau kena ada mindset kau dah get ready untuk rugi. Memang lah, sebab apa? Forex ni ada untung, ada rugi. Kalau sentiasa mindset nak menang, nak untung, tu mindset main apa orang cakap, beruang pajak pokok. Beruang pajak pokok? Apa tu? Judi lah. Tak tahu pun, aku tak pernah tahu pun beruang pajak pokok. Tu contoh lah aku bagi contoh salah satu game dia. Kau pernah main lah? Aku tak pernah main. Tak, sebab selalu lalu dekat aku tak tekan pun. Tapi dari segi reaction kau tadi, saja gurau. Tapi aku tak pernah main lah. Tapi macam mana kau tahu? Aku tahu sebab budak-budak, kebanyakan orang yang main forex ni, kebanyakannya, aku jujur dengan kau lah. Aku cerita dark side je. Dark side cerita, dark side paling penting kan. Kebanyakan orang yang trade forex ni, diorang nak berubah daripada seorang kaki judi menjadi betul-betul profesional orang yang trader. Bukan profesional gambler. Ramai orang cakap forex ni adalah profesional gambler. Dia bukan profesional gambler. Dia adalah profesional punya, orang kata satu pekerjaan, bisnes. So kebanyakannya bagus lah. Orang daripada asalnya judi nak insaf, dah main judi kan, mungkin kalah banyak ke apa kan, tak pernah menang, try forex. Tapi perangai kena tinggal lah. Perangai judi tu tak boleh bawa perangai judi tu. Sebab bila kau masuk profesional punya bidang, kau kena bawa watak profesional lah. Kau kena jadi seorang profesional, kena faham risk reward macam aku cerita tadi, calculation dulu sebelum entry. Yang tu tak apalah, itu faham lah. Cuma satu persoalan aku lah, air dah habis bro. Ni PA aku ni beli air kecil sangat. Aku dah cakap lah beli botol besar. Tak ada dah air, satu je Tak beli. apa. Tak apa. Air lain aku tak minum, air ni je aku minum. Tak, memang beli satu kecil ni je untuk kau? Satu ni je. Mungkin dia nak cepat kot tadi. Tak apa, nanti aku potong gaji lah. Bob, tapi aku nak berbalik pada soalan tadi tu. Macam ni kau tahu pasal beruang pajak pokok? Tu yang aku cerita tadi. Kebanyakannya orang-orang yang masuk forex ni, ada juga student aku yang insaf daripada main judi. So dia orang akan cerita, dulu saya selalu main bear. Tak tahulah bear apa kan. Dia main bear. Macam mana kau boleh tahu beruang panjat pokok? Dia tunjuk lah kat aku ni, cikgu dulu macam ni cikgu. Dulu saya duduk main benda ni. Contoh. Lepas tu aku cakap lah, kau main datang ni memang tak ada hasil lah. Aku cakap. Ni betul tak pernah main Aku tak pernah. Sebab bagi aku benda tu dah terang haram kan. Buat apa kita nak main. Macam aku, forex aku harus. Forex harus sebab tak aku main. Sebab tak aku trade. So bagus lah. Aku rasa macam bangga lah. At least ramai orang yang asalnya dah main judi ni, diorang nak insaf. Biasa lah, manusia sentiasa buat kesilapan. Diorang masuk bidang forex, diorang nak berubah. Bagus lah. Secara tak langsung lah. Secara tak langsung. Tapi tetap ada orang yang cakap macam forex pun sama je macam judi. Tu lantak lah diorang punya mindset kan. Aku tak boleh buat apa. Sebab kita tak boleh ubah mindset orang. Pendapat orang. Orang kena ubah pendapat dia orang sendiri. Aku tak nak cakap banyak lah tentang forex kan. Sebab aku memang tak setuju pun kalau perdebatan ini ataupun persoalan ini berlaku pun. Aku rasa netizen kat luar sana pun malah nak dengar pasal forex ni. Sejujurnya sebab kalau aku menyatakan apa yang aku nak nyatakan, pandangan aku pun, kau tetap tidak akan bersetuju dengan pandangan. Kau akan cakap macam ni, bro, aku setuju dengan pandangan kau 20% je. 60% aku tak setuju. Lagi 20% hilang. Akan macam tu. Contohlah. Yang tahu bro kan. Kelakar tadi. Tak kelakar pun. Saja aku gelak layan kau. Okay. So
daripada kita nak berbahas atau berdebat tentang forex ni, bagi aku masing-masing ada pandangan masing-masing lah. Macam benda ni memang benda yang, tapi macam aku nyatakan sebab benda ni ada apa orang kata perdebatan di antara mufti dan sebagainya. So I'm with my decision lah and my opinions towards what I think about forex. And about you, kalau you rasa apa yang you rasa itu betul, harus setuju lah sebab pandangan kita berbeza-beza. Macam di sini you nampak apa? 9. Sana nampak 6. Betul. Kalau berpusing, nampaklah benda yang sama kan. Aku pun keluar mata kat dia macam kau. So kat sini aku rasa macam, oh rupanya boleh berlakon keluar air mata. Ni aku pun keluar air mata. Betul, mana ada keluar air mata? Ada. Tadi aku dah lap. Tapi Mungkin aura kau kena rasuk tu kot sampai kat aku. Kata kau kata aku berlakon. Yelah, aura lakonan kau tu sampai kat aku. Oh. Okay Bob. Okay, I mean like kita kembali kepada perbincangan kita tentang aku nak bawa balik terhadap Jojo tadi Bila dia macam kau, sebab dalam banyak-banyak kan, bila aku tanya kau memang personal sangat dengan Jojo kan. Tapi nak cakap kau, orang yang bercakap tentang orang gemuk ni ramai, maksudnya influencer. Betul lah. Ada juga orang macam dia Islam yang cakap orang gemuk ni macam ni. Tapi kenapa kau tak terlalu attach dengan orang macam ni, tapi dengan Jojo ni kau attach? Okay. Adakah kau nak ride dia? Buat apa aku nak ride dia? Aku lagi famous daripada dia bro. Yo. Tu satu benda kau kena tahu. Okay. Nombor 2, okay, ramai dekat luar sana coach gym, coach fitness. Okay, bagus. Aku terima dia orang punya teguran. Aku nampak ramai yang tegur, bagus. Diorang educate orang-orang Malaysia supaya kurus. Okey, bagus. Benda tu bagus. Sebab benda yang betul tetap betul. Benda yang salah tetap salah, betul. Cuma macam Johan Ghazali ni, aku boleh cakap kenapa aku geram sangat dengan dia ni. Sebab dia, macam aku cakap dia bagi statement yang tak pakai otak. Kebanyakan coach fitness gym kat luar sana, diorang bagi apa orang kata statement menggunakan otak. Nampaklah yang bukan macam aku cakap statement bocah. Kau yelah, faham? macam aku nyatakan engkau kadar gula dan sebagainya. Benda-benda yang lebih related to science tu. Tapi dia apa? Orang gemuk patut masuk penjara. Apa benda siut? Oh, kau rasa Macam aku rasa macam dia tak pergi sekolah dulu. Tu je lah aku boleh cakap. Oh, Kalau kau pergi sekolah, aku takkan cakap macam tu. maksud kau dari sudut PR dia lah. PR dia. Mungkin dah banyak sangat kena hempuk dalam ring tu. Borak pun dah tak betul lah. Tu je lah aku boleh nampak sekarang ni. Sebab tu lah, macam sekali lagi aku rasa sekali lagi one more announcement yang kau boleh bagi statement dekat rakyat Malaysia yang kau memang sponsor on dash to see what? Aku memang sponsor Ramadan on Dash untuk tengok Jojo ataupun Johan Ghazali ni kalah dalam One Championship. Okay, so korang semua tunggu je lah. Memang aku nak tengok sangat dia kalah. Alright. Tu pandangan siapa nama Bob, dan insyaAllah may the best man win. Daripada saya aku, I hope that Jojo win to ensure that Okay, kau fans Jojo lah. bukan fans Jojo. Jadi kalau Jojo menang, Okay, let's say kalau aku tanya kau balik Aha. kalau kau fans Jojo, adakah kau bersetuju yang dia kata orang gemuk patut masuk penjara? dan tu aku tak setuju lah. So sama dengan aku. Aku bukannya tak suka dia, aku Mungkin suka dia as a fighter. Aku melihat benda tu bukan dari sudut perkataan yang dikeluarkan. Mungkin niat dia, mungkin betul lah niat tak menghalalkan cara kan. Betul, niat tak Itu menghalalkan betul. Mungkin dia nyatakan orang gemuk. Dia betul ke dia ada keluarkan statement gemuk masuk penjara ke, Syuk? Tak, bukan. Jojo ada keluarkan statement gemuk masuk penjara ke? Ada Mungkin niat dia bergurau bro. Kita tak tahu, we'll never know lah. Tapi take it daripada saya awak, take it serius. Bagi saya, mungkin dia punya niat nak bagi tahu yang orang gemuk ni dia akan menyusahkan kehidupan dan sebagainya. I'm not sure. Tapi statement untuk orang gemuk masuk penjara tu quite harsh lah. Tak sebab dia akan I know. Itu maksud aku. Macam aku cakap tadi, the point is aku sponsor Ramadan ni adalah untuk menunjukkan ada figura dalam Malaysia ni yang berani untuk lawan kau. Bukan sekadar berani lawan di komen sahaja. Ataupun berani lawan dekat macam contoh thread, pandai menulis je. Tapi kau tak rasa benda ni ego masing-masing ke Bob? Ego kau, ego dia. Everyone have ego bro. Betul, setuju dia lah. Dia ada ego dia, aku ada ego aku. Kan? Apatah aku lagi T20. Ego aku lagi tinggi daripada dia, confirm langit punya. Kan? Tapi macam aku cakap, aku seorang yang boleh rendahkan ego aku apabila certain situation. Tapi aku nampak dia ni tak ada lagi orang boleh rendahkan ego dia. So ni je lah the best way untuk aku rendahkan ego Jojo. Alright. Kalau macam kau tanya aku, statement yang Jojo keluarkan aku tak setuju. Tapi kalau based on niat dia nak bagi tahu yang orang gemuk kena kurus, aku sangat-sangat setuju lah. Ya, niat betul. Aku tak mungkin dinafikan. Niat dia tu betul, bagus. Tapi kenapa macam aku cakap cara lah. Orang fitness kat luar sana boleh bagi statement yang macam ada otak sikit. Kenapa kau tak boleh bagi statement macam tu? Kau fighter kot. Kau lagi lah figura yang orang ramai follow, orang Malaysia follow. Ya. Kau tak patut keluarkan satu statement yang begitu bocah. Lagi sekali aku keluar. Okay, faham.
Alright, itu dia tadi serba sedikit perkongsian yang sangat-sangat orang kata apa, satu statement ataupun satu apa orang kata pengumuman penting. Betul Syuk Sebab aku pun tak expect pengumuman ni akan datang. Sebab Syuk, kau ada bagi tahu Syuk yang kau cakap ada something, ada benda yang kau tak habis lagi nak borak. So I was taught that ada banyak benda-benda yang berkenaan forex ke, berkenaan dengan kehidupan kau, lifestyle kau ke yang kau nak cerita. Tapi sebenarnya ni salah satu Ini lah benda the main thing. Sebab kalau aku nak bagi statement pasal forex, buat apa? Orang pun tak nak dengar. Orang Betul. masuk live aku boleh dengar pasal forex. Ya, betul. Sebab forex kau pun view, as what can I say, people. Trader nombor 1 kat Malaysia sekarang yang view paling gila, paling tinggi adalah aku. So kau, Sebab apa? Kau jangan tanya. Simple je. LEGIT. Legit. uyo, kau tak payah nak AG. LEGIT. Legit lah kan? Takkan bunyi lain. Sikit lagi. Banyak-banyak kali pula. Sekali cukup lah. Okay, so dululah zaman dulu ini sikit lah aku tambah sikit. Aku ada one of my friends, one of my very very close friend, very good friend, which is Opai, yang merupakan dia dulu king lah of forex. Dulu selepas dia dah cuci tangan, dia dah betul-betul orang kata apa, insaf. Dan nanti kata lain, dia dah buat fragrance dan now fragrance dia pun sedang menempah nama dalam local brand Malaysia. So selepas daripada dia tu, kau rasa diri kau lah yang paling top tier sekarang? Okay, kau cakap Opai adalah legend, betul? Ya, suatu King ketika of Forex. dulu lah. Semalam baru dia video call aku, dia cakap aku adalah King Forex Malaysia sekarang. Ini legit lah. Dia sendiri cakap. Kau boleh call dia sekarang, tanya dia. Tak percaya. Tak. Aku sebelah dia kan. Oh, semalam kau sebelah dia? Aku sebelah dia. Oh, aku tak perasan. Mana aku tahu. Sebab aku host malam. Oh, so kau dengar lah apa yang dia cakap tu. So benda aku cakap ni bukan tipu lah. Satu Bukan, Malaysia bukan. tengah tengok ni. So benda aku cakap ni memang real. Dia sendiri pun akui. So memang now kau top tier, kau number 1 lah. Murah lah. Oh. Aku tak kata tak ada trader boleh potong. Silalah potong. It's a good, orang cakap apa, satu persaingan sehat Persaingan lah. sihat lah secara tak langsung. Kalau orang lain rasa dia boleh potong aku, kan, potong lah. Tapi ni apa benda weh. Aku tengok makin hari trader dekat Malaysia ni marketing sampah. Kan. Aku tak perlu pun nak buat marketing sampah macam orang. Pakai topeng lah semua tu kan. Apa benda, bakar motor semua tu tak perlu lah. Ya. Siapa bakar motor Tak tahu lah. Aku rasa macam adalah some trader ni. Aku tak tahu siapa. Bukan level aku. Aku pun tak tahu, tak kenal nama, tak tengok pun. Aku tak nak tahu. Aku tak nak tahu kau punya sim forex ni tak kan. nak ambil tahu lah pasal dia. Sebab dia bukan level aku. Aku pun tak nak ambil tahu pasal korang punya ni. Aku king. Kau dengar benda tu. Aku king. Okay, Dia orang ni konco-konco je. Okay, Bukan level faham. aku. So aku tak pun nak ambil tahu sangat. Alright. So apa nama Bob, mungkin aku nak tanya pandangan kau terhadap ni, mungkinlah satu dua last question kan, sebab kita tak ada sediakan persoalan 10 question, tak ada, sebab ni benda yang mengejut. Bila kau contact, kita cakap shoot, jom lah kita running terus nak buat kan. So masa pun 1 jam setengah. Sembang santai. Last time kita buat berapa dengan Bob? Sejam betul. Okey lah kan gameplay dia. So Bob, apa pandangan kau mengenai sembang Bob? Ni sejujur lah. Pandangan kau yang jujur daripada hati sebagai seorang Bob T20 yang berkarismatik. Okay, ni pandangan aku untuk Sembang Aku rasa sekarang ni podcast kat Malaysia ni agak membosankan. Sejujurnya kalau kau tanya aku lah. Kan? Yelah kalau yang orang ramai tengok pun sembang pasal hantu. Tapi macam aku cakap lah, aku tak percaya benda-benda ni hantu masuk podcast. Memang aku tak percaya bro. Apatah lagi kena rasuk kan. Apatah lagi kena rasuk kan. Aku tak percaya lah benda tu. So tolak tepi lah. Aku memang tak nak ambil tahu pun. Alright. So bagi aku Sembang ni adalah satu platform yang okey sikit lah daripada podcast-podcast lain. Sebab apa? Sebab kau bukan bercerita pasal hantu semata-mata. Kau bawa orang-orang yang aku nampak ada otak lah. Ada otak yang orang cakap apa, kecuali Jojo lah. Jojo tu aku tak tahu lah kenapa kau bawa dia masuk podcast kau. Kan, Betul bocah personal bro kan. aku tak tahu lah. Tapi yang lain aku nampak kau bawa variety of guest lah. So bagus lah benda tu. Bagi aku podcast lain tak buat benda tu. Podcast lain aku tengok 15 minit aku dah tidur lah. Podcast kau adalah certain video yang aku tengok, ada yang aku tak tengok. So podcast aku kau boleh tengok 20 minit lah. Boleh lah, setengah jam tu boleh lah layan. Boleh layan lah. Lepas dah kau dah kena rasuk, aku dah tutup lah. Malah aku nak tengok. Okay, faham. Okay, okay Bob, okay. I mean like thank you so much untuk apa nama memilih Sembang untuk kau keluarkan satu apa orang kata pengumuman penting lah yang kau nak buat ni bagi kau kan. So aku dengan tim Sembang sentiasa menyediakan platform untuk mana-mana orang yang rasa nak bersuara kan, because this is a platform
Adakah benda tu baik ataupun buruk, yang mana akan menjadi bualan orang ramai, terserah kepada mereka lah. So sebab niat kita berbeza. Niat kita memang kita nak faham apa yang sedang berlaku sekarang kan. So Bob, mungkin ada kata-kata terakhir untuk kita go for your fans lah, yang betul-betul yang secara tak langsung tiba-tiba minat pula dekat engkau ni Bob. Your fans lah Bob. Okay, kepada fans Bob T20 kat luar sana ataupun follower aku, tak kisahlah, haters aku sekalipun, terima kasih sebab korang ni, yang mana haters tu, terima kasih sebab benci aku. Aku pun tak pernah benci kau. Keep on benci aku sebab aku lagi suka kalau diorang benci aku. Kepada follower and fans aku, thank you juga sebab follow aku kan. Selalu orang kata apa, support konten aku, hiburan-hiburan yang aku buat, apa semua kan. Sebab yelah, aku tak ada nak gain view, nak gain publicity pun. Tapi bila orang support, aku kena hargai lah. As a manusia, betul lah. Orang buat apa, orang support kita, hargai lah. Buat apa kita nak riak, buat apa kita nak sombong, betul lah. So aku hargai dia orang. Itu je, tak ada apa. Okay, mungkin last, kalau lah apa nama kau punya apa, kau kata benda yang personal kau ni kan, which is Jojo lah. Kalau lah Jojo tengok podcast ni, apa nak cakap kat dia? Get ready bro, you gonna Ramadan akan KO kan kau. Itu je aku boleh cakap. Stand by. Aku berani cakap, maybe round 1 kau dah tumbang lah Jojo. So better kau training cukup-cukup. Kalau kau tak nak malu dengan aku, kau kena menang juga Jojo. Kalau kau tak menang, malu lah, memang malu. Aku boleh cakap tu. Sebab apa? Waktu tu kau akan sedar, ramai juga rakyat Malaysia tak sokong kau. Aku rasa insyaAllah shoot. Betul lah, aku rasa Maybe one day, bukan sekarang, aku busy. So biarlah dulu Jojo tu dia fight. Macam aku cakap lah, biar dia menang dulu. Dia menang, aku akan fikirkan lah untuk masuk podcast dengan dia. Tapi kalau dia kalah, buat apa aku nak masuk podcast dengan dia bro? tak apalah, kita susun, kita tengok macam mana kalau ada diizinkan Allah untuk benda tu berlaku. Aku okay je, tak ada salah pun. Bob, Jojo sekali bertentang mata bro. Boleh, tak ada salah. Sebab sekarang kau tak pernah bertentang mata kan, kau hanya bercakap di social media. Nanti orang akan cakap macam Bob ni sembang je lah, Jojo tak ada depan mata, boleh lah. Okay, so why not kan? One day kau bawa dia, kita boleh, tengok boleh, betul ke aku boleh sembang macam ni, ataupun aku takut dengan dia. Okay, last lah. Sebelum kita nak ending 1.5 jam. Apa kata-kata kau terhadap orang yang sentiasa support kau, which is kau punya pasangan sekarang, Ayu lah. Thank you guys. Yang mana Guys, siapa? Masak apa? Ayu. Oh, Ayu. Aku ingatkan kau cakap fan. Berapa kali nak bagi tahu pasal fans? Oh, tu aku pelik. Oh, tak Ayu. Aku boleh cakap satu je lah. Kau cakap kamera ni, Ayu tengah mana? Ayu tengah mana? Okay, bagi tahu orang, bukan kau. Bukan. Ayu sayang, thank you sebab you selalu support I. Okay, dah lah apa yang I buat pun, I harap hubungan kita ni kekal sampai bila-bila. Walaupun ramai perempuan nak try I, you tahu I sayang you seorang je. Alright guys, gedang-gedut tali kecapi kenyang perut senang hati. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi, berjalan-jalan ke negeri kemaman sehingga sebentar ke Wakaf Jaya. Saya Iskandar Rahman. Hanya di mana? Sembang sama-sama Bob. Oh yeah. Masih belum habis.